Ayah semalam Ayah pergi tengok motor berlumba. Lepas dah habis. Main game, motor game lah. VR tu. Tak, bukan. Tu? Ayah tengok lah motor dengan racing. Oh, Lepas go-kart kot. Lepas dah habis saya pergi rock climbing. Dia free je tau, semua free. Kat mana tu? Tak tahu, dia dekat area big box lah. Oh, dekat ni, Skandar Puteri. Lepas tu Terus mana Mami jogging juga? sekejap. Mami tinggal Aira. Aira kalah? Mami tinggal Aira. Mami pergi. Aira jogging tapi Aira kalah? Tak, Mami jogging. Tapi sampai luar Mami jogging. Aira tengah training, Mami tengah jogging. Oh, Aira jogging kat dalam, Mami jogging kat luar. Oh. Lepas tu ada lah main VR. Main VR motor racing. Satu motor racing. Menang, VR. dia menang. Saya dapat nombor 2. Ha? Dapat nombor 2. Oh, dia kalah dengan siapa? Ada? Tak tahu. Seorang tu menang. Lepas tu adalah yang lagi satu tu VR. Ada ingatnya ni racing. Dia punya tak. Lepas tu dia macam laluan jalan raya macam ni. Lepas tu first game tu dah kena langgar orang. Lepas tu orang tu dah meninggal. Lepas tu second game pula dah boleh. Lepas tu saya dapat B. Sebab yang nombor satu tu ayah langgar orang. Main dalam game tu lah. Langgar orang. Game tu bawa kereta. Bawa kereta macam kita jalan lah. Tak bawa motor. Bawa motor, bukan bawa kereta. Kan motor. Sebab kedai tu kan motor. Semualah kena motor. Lepas tu ada VR lagi satu dah. Pasal ada bawa kereta pula. Tapi kena hati-hati. Dia bukan racing. Macam tu. Lepas tu ada macam VR macam yang komputer tu kan. Lepas tu yang tepi-tepi tu kan ada biru merah tu kan. Pasal kita boleh ambil. Lepas tu boleh main macam lawan-lawan tu kan. Yang tu main dengan kawan Aira. Daripada fencing. Jumpa daripada fencing. Oh, dia pun pergi sana sama. Arisa. Lepas tu kita main lah sama. Lepas tu hari ni pun Arisa. Hari ni pun Arisa datang. Datang mana? Motor. Ke sana juga? Aira pun datang. Nak pergi sana juga? Mami cakap pergi sana juga hari ni? Sebab sempat ke Brash. Dah 3 hari dah pergi. Dia tak bayar apa ke kena bayar? Tak payah bayar apa, free. Oh, free saja. Tapi adalah tak free. Tapi buat sabun buat sabun free. Buat gelang free. Semua free. Tapi kalau macam yang jual-jual tu lah tak free. Macam topi tu, tahu tak? Yang kedai tu, beli satu kek macam ni lah. Topi ni. Yang motor tu lah, gambar motor. Hantu pun dah RM55. Mahalnya. Satu topi. Mahalnya. Satu topi je. Itulah, tak payah lah. Tapi Aira beli baju satu. Beli satu baju. Satu baju RM35. Duit satu duit Mami bayar. Nanti jadi pengawas kat sekolah macam mana, best tak? Besok Aira naik atas pentas. Aira kan menang fencing. Tu esok naik atas pentas. Aku bagi hadiah. Hadiah hari tu yang dapat tu. Ambil medal. Ambil medal. Medal Aira tu bagi kat cikgu hari tu. Lepas tu lepas ni Dan jadi pengawas tu macam mana? Aira kena jaga kelas 1 Emerald. Jaga kelas 1, belajar 1? 1 Emerald. Jaga kelas tu masa bila? Masa dah sampai lah. Tak lah, masa dah sampai. Masa dah sampai awal. Bukan masa cikgu tak ada. Masa Aira
Kalau Aira sampai je, Aira kena duduk tempat Aira. Yang mana Aira kena ni jaga kelas. tu. Oh, jadi tak boleh lambat lah. Hari-hari kena bangun awal. Aira bangun pukul 6. Lepas tu dia kena datang sebelum pukul 7.10. Oh. Habis tu siapa yang duk hantar awal? Mami kena hantar ke? Van sekolah. Mami lah. Mami yang hantar. Aira ikut alam. Mami tu tak ikut alam. Tak, yang hantar hari-hari sekarang ni siapa dah? Mami ke pergi van sekolah? Van sekolah kalau lambat kan? Mami. Dah tak pergi naik van sekolah dah? Mami lah. Tak, van sekolah. Tak hantar Mami. Pergi Hifrit, pergi Transit baru sekolah. Baru van sekolah. Time ambil? Ha? Time ambil? Time apa tu? Time ambil nanti daripada sekolah, balik sekolah. Mami lah. Kadang-kadang Mami, kadang-kadang van sekolah. Kadang-kadang Mami, kadang-kadang Aunty. Oh. Macam Aunty yang sahabat Aira tu. Kawan Aira. Oh. Tapi sekarang dah tak naik van pergi sekolah. Naik? Waktu pagi nak pergi sekolah awal-awal pagi tu dah tak naik van dah. Sebab apa van lambat? Aira daripada darjah 1 tak naik bah. Dah tak naik dah. Dulu kan naik. Tak lah. Dulu kan naik. Lepas tu dah tak naik dah. Dah tak jadi dah naik van. Sebab selalu lambat. Apa benda balik? Dulu kan ada cerita kat Abah. Kalau nak pergi sekolah pukul 7 pagi tu kan naik van selalunya. Van ke bas sekolah macam tu. Tak lah, bukan. Aira macam gini. Mami sekolah pagi, Mami hantar Aira. Lepas dekat sekolah pagi tu dah habis, van tu lah ambil pergi Transit. Lepas dah pergi Transit tu, tukar baju pergi sekolah kamu, van ambil. Lepas dah van ambil tu, kadang-kadang Mami yang ambil, kadang-kadang van ambil. Lepas tu van tu bawa pergi Flix. Lepas tu tak, apa faham dan benda-benda lain tu. Sekarang ni waktu pagi tu kira Mami lah duk hantar hari-hari. Dulu ada cakap kat Abah lain. Yang cakap kat Abah kadang-kadang je Mami hantar. Kadang-kadang ada naik bas sekolah. salah tu. Macam mana Aira ni? Cakap lain. Sebenarnya Mami lah yang duk hantar hari-hari. Bukan Aira naik van sekolah dulu. Dulu darjah 1 pun sama.